Baik, ini berita yang baru kami terima. Laporan hasil siasatan insiden letupan saluran gas Putra Heights di Subang Jaya akan dibentangkan kepada umum Isnin ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata laporan berkenaan telah disiapkan pada Jumaat mengikut jadual yang ditetapkan. Menurutnya, berdasarkan maklumat diterima daripada Jawatan Kuasa Penyiasatan, ia telah disedia untuk dibentangkan pada Isnin. Ujar beliau, laporan tersebut telah disedia pada Jumaat tetapi tidak boleh diumumkan memandangkan ia jatuh pada hari cuti umum. Katanya memandangkan ada proses perlu diikuti, selepas selesai dibentang kepada Kabinet, ia akan dibentangkan pula kepada awam. Sebelum ini, Pejabat Menteri Besar Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan hasil siasatan teknikal insiden terbabit selesai pada 26 Jun mengikut jangkaan yang ditetapkan. Insiden kebakaran pada 1 April itu mengakibatkan 81 rumah musnah sepenuhnya dengan kerosakan struktur melebihi 40%, 81 separa musnah, 57 terkesan tetapi tidak terbakar, manakala 218 rumah tidak terjejas termasuk di Kampung Tengah Puchong.